Assalamualaikum tuan-tuan. Saya Harid daripada Rad Motoring. Hari ini ada sebuah Mercedes-Benz A-Class A180 yang ini AMG spec. Tuan-tuan, kereta ni engine 1.6 sahaja tuan-tuan. Maintenance memang sangat murah. Road tax pun murah. Yang ini tuan-tuan cuba tanya kawan-kawan tuan-tuan ataupun tuan-tuan study. Dia punya maintenance taklah mahal mana dan dapat sporty look. Nak yang ini saya ada AMG edition bukan Urban Line. Yang ini AMG Line, alright. Yang ini kereta saya nak jual dengan harga RM48,800 sahaja. Nombor plate pun cantik. Memang sangat lawa untuk kereta ni. Jom kita tengok sikit tuan-tuan bahagian dalaman dia. Kalau AMG Line memang lawa, nampak stitching merah ni tuan-tuan. Okey. Memang lawa ni tuan-tuan. Kereta pun belum basuh. Belum polish dah lawa. Apatah lagi kalau saya dah kemaskan dia. Okay. Mileage 113 sahaja. Siap ada pedal shift ni tuan-tuan. Untuk AMG Line memang ada pedal shift. Dengan dekat konsol tengah interior dia ni memang carbon lah. Dry carbon orang panggil. Jom. Kita tengok seat dia macam mana. Seat, bucket seat tuan-tuan. Memang lawa. Yang ni sesuai lah untuk perempuan pakai, student pakai. Kalau bapak-bapak pakai dia nampak ranggi lah. Memang nampak sangat sporty lah. So tuan-tuan, yang ini ada satu unit je dengan saya. Harga saya jual pun tak mahal mana lah untuk AMG Line ni. Color nak pun color hitam. So memang sangat lawa ni tuan-tuan. Satu unit je. A-Class ni memang stok panas. So kalau tuan-tuan memang tengah lama cari A-Class, terus PM Harid. Okey, hari tu ada 2 unit dah terjual, ramai yang sangat orang PM. Yang ini last unit yang Harid masuk. Jarang nak dapat A-Class dah. Okey. So kalau tuan-tuan berkenan terus WhatsApp saya kat nombor kat atas. Assalamualaikum.